Wah, tengok yang katuk kenopi dah semua. Oh, ikat dah lah weh. Nak siapa kat kita dah weh. Weh. Alah, hai semua lah ni Nana duduk di stesen kereta api Meklong. Sini ialah tempat orang jual atas jalan kereta api. Masuk kereta api lalu, dia kok tutup payung plup. Nanti kita nak tengok betul lagi kereta api lalu. Jom, kita nak bawa kita tengok suasana jalan dulu. Kita duduk tengah jalan di jalan kereta api dah ni. Lepas tu ialah jalan ni ialah pak orang jual. Tengok payung banyak ni. Payung ialah kuning semua. Oh, ni jalan ni dia jual kat tepi kereta api letak gini deh. Duk atas batas ni deh. Ada belakang bubuh kayu. Lepas tu ada go ni. Apa? Awning lagu ni. Tak lagi awning ni akan tutup grup. Nanti kita nak tengok masa kereta api tu lalu deh. Oh, banyak orang luar deh. Kau tengok deh orang main jalan banyak orang luar saja. Ada belakang Jepun saleh. Oleh-oleh banyak buat mu cominya oleh-oleh ya. Tapi pelik dia bagi tahu ni nak buat masuk ke mana betul lagi tengok ni. Kalau tengok di atas ni ya berabuk tengok dengan go tu deh. Dengan gapora kenopi dia serabut tengok deh. Lalu jalan ni deh. Dia kedok hok dia nak katuk ni tengok sini ni Nana dengar jalan di atas kereta api ni. Bukan atas jalan kereta api. Tengok lo ni tengok ni. Dalam sini katuk cik weh. Sumak molek. Kau masuk kau jalan gelewak dah tengok jalan dia. Dia belakang ke kering bodoh. Bunyi dah weh. Bunyi ya duk goyak dah. Nu katuk bela-bela nu. Ya katuk kenopi bela-bela. Tengok ya katuk kenopi dah semua. Ikat dah lah weh. Mana katuk nak mari dah tu tengok. Ya katuk tali dah deh. Wow. Ni katuk pula dah. Orang mula ia tahu masuk deh. Tengok katuk mula katuk dah. Orang seluruh negeri mari pakat nak tengok kereta api. Kereta api sebutir tengok ni. Negeri lain ada dak lagu ni. Acu komen. Bunyi wek-wek dah weh. Tu mari dah weh. Mari dah nu. Nampak kepala dia dah. Tapi dia main dengan slow sebab orang ramai ke deh, orang jalan, orang derak ramai ke. Jadi dia lalu dengan slow-slow je tengok ni. Wek, bunyi dah. Pepek pun tak lari sini. Nak siapa kat kita dah weh. Wek. Wah, nak siapa dah. Tengok ni lepas duk ni. Lari banyak lari. Sudah. Berapa kan? Wah. Tengok sikit dengan kita ni. Ni gapak dengan kepala ni tengok ni. Gapak dengan kepala dia ni. Wah, beruk ada juga. Weh, gapaknya dengan kita. Aku nak tiuk lah ni. Rasa sebok lah ni. Sebok kan nak tiuk lah ni. Lepas dah ni tengok ni. Wow, tengok lepas gira. Wow, tengok ni gira. Tengok. Buka dah weh. Wah, buka dah. Tengok lenu nu. Tu bakal buka dah. Buka dah weh. Tengok lepas
bahaya kereta api lalu sana dia akan buka mula ni payung dia ni. Ni lah sini lah orang panggil Kelak Romhup. Kelak Romhup ni bahasa Melayu ke payung buka bobak dia. Kalau kereta api lalu dia buka, dia kata api tu bes betul cakap tu mula bobak gitu. Aku jadi terharu ya nak. Nak tiup wah sonaka. Tahu disebut. Ni pertama kali Nana mari di Kelak Romhup sini deh. Masuk nak royak kata masuk kereta api tu lalu ke deh. Jadi nalengnya disebut jadi gano jadi pun nak tiup tete jadi sebut tak kecek. Nampak orang tidur bebas siap nak tiup. Pelik lah, ilah illallah. Dia nak boleh pengalaman baru ke kita deh. Tak ada lain, tak ada dalam dunia. Siapa nak mari, kena mari di sini saja di Kelak Romhup. Gitu. Ni tengok orang megoh ni. Orang megoh ni untuk kata kita kena duduk lepas pada orang megoh. Sebab bahaya. Jadi kata kalau kereta api mari akan tubik hundur ke dalam belakang. Tu. Kata tak balik tengok ni. Tak balik. Ni tengok comel ni sabung ni. Comel ada betul-betul buah. Ni wonyo ni. Ni wonyo ni ada habuk dia. Bau sedap. Bau sedap weh. Wow. Ni tengok sabun ni molek ni. Ni dia bagi tudung ni. Letak ke dalam tudung comel lalu.